Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Saya Kisha Sumaya, wartawan PBPSS Iqra Smart pada hari ini. Jadi sekarang saya berada di dataran Tan Sri Abdul Ghaffar untuk bersama-sama menyaksikan gimik program pemugaran nilam Smart tahun 2026. Untuk pengetahuan anda semua, program ini melibatkan semua guru dan pelajar SMART, terutamanya pengawas pusat sumber sekolah. Tujuan program ini diadakan ialah untuk memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam bidang akademik. Sekian, terima kasih. Indah sekali, pasti lebih berseri. Yang